geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua perantau-perantau Cina. Aku ucapkan selamat datang. Dan siapa yang mau tengok, kau boleh subscribe channel aku. Dan siapa yang suka video aku, kau boleh like dengan tanda sokongan atau sedekah kepada aku, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah aku dah kembali okey sikit. Cuma tinggal batuk lah, batuk. Batuk dia memang kacau lah. Kacau, kena orang kejap pun susah lah. Okay, kalau korang nampak aku yang pegang vest ni, hari ni kerja teruk sikit lah. Kes kehilangan cuy kabel memang tak tahu nak cakap apa. Memang kes cuy kabel ni kalau tak materas memang jahanam lah. Memang jahanam. Hari ni aku dengan kawan aku ni biasalah dia malu sikit. Malu bukan? Dia malu sikit biasalah. Biasalah kabel hilang apa, kes cuy kabel ni sampai tak ada jalan penyelesaian. Kerja memang teruk lah, teruk macam ni lah. Kerja semuanya memang teruk. Tak tahu cakap apa lagi lah. Memang harapkan BB pun tak ronda. Dulu ada security boleh ronda-ronda kan, tapi dah kontrak tak masuk-masuk. Bila dah kehilangan kabel, kita sakit lah, sakit. Memang sakit juga. Memang jangka masa nak siap tu memang makan masa lah dalam 2-3 jam. Dan nak sambung, lepas tu bila dah siap sambung, nak testing lagi, memang makan masa lah. Kerja semua je memang teruk lah. Kalau rosak benda lain kita boleh repair lagi. Tapi kalau dah melibatkan kabel-kabel ni, mental tu, memang mental. Tak cukup rehat. Kami ada pagi 4.30. Ni pun kita orang tak tahu balik pukul apa. Silap pukul 12, pukul 1 baru balik. Kalau tak silap lah. Kalau habis awal tu rezeki lah, Alhamdulillah. Kalau tak habis awal tu pukul 12, pukul 1 baru balik. Besok pagi nak kerja lagi. Memang siapa-siapa nak masuk apa kerja kereta api, bagi semuanya memang sakit lah. Memang sakit. Bukan sakit, kerja tu okey, tak ada masalah. Tapi sini yang kerja kita orang letih. Memang letih. Memang seorang letih lah ni. Dia boleh letih lah. Letih. Malam tadi dia kerja. Malam tadi pukul 6 pagi balik. Waktu pukul 6 pagi balik, pukul 8.30 aku semua masuk kerja balik. Itu mata macam cek agam pun merah macam. Biasa lah geng, kerja kabel memang letih lah geng. Selagi tak banteras, letih tu. Memang letih lah. Tak tahu cakap apa je lah. Letih kan. Aku bertiga, aku, partner aku belakang dia seorang. Aku punya geng lah belakang. Balik office up, ambil kabel dengan tu. Memang orang kata kerja pakai kudrat lah. Memang letih lah ya kan. Dia macam tu yang train jadi slow. Train kerja slow lah. Sebab supply tak ada, signal tak dapat. Bila signal tak dapat, train akan jadi slow. Sebab dia dekat panel akan jadi merah. Begitulah kisah dia kan. Okey lah geng, setakat ni saja video aku untuk kali ni. Aku nak rakam dekat track tak boleh sebab tengah buat kerja. Bila tengah buat kerja, phone tu dia pegang, tangan jadi kotor. Jadi tak selesa lah sebab aku rekod pakai phone. Kalau aku ada GoPro atau DJI punya kamera sedap lagi. Tapi ni pakai phone kan. Pakai phone ni faham lah. Kita nak buat kerja tak payah tengok phone, tangan kotor. Jadi tengoklah, insyaAllah ada rezeki lebih, ada bajet lebih, aku akan cek kamera lah. Cek kamera, boleh kita tengok dekat track lah macam mana sistem semua kan, berfungsi kan. Okay, dah pasal malam lah ini lagi. Pasal malam. Pasal malam je. Pasal malam kampar. Okay guys, setakat ni saja video aku untuk kali ni. Aku tak nak cakap banyak, masih batuk lagi kan. Demam dah okey, masih batuk ke. Dan insyaAllah next video aku akan update untuk video-video yang menarik. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.